Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh terbaru notis Kerajaan Malaysia 25 April 2025 nak berhutang 5 bilion ringgit. Setiap bulan ada notis seumpama ini, biasanya lebih daripada satu notis sebulan. Paparan ini adalah bond tahun ini 2025 kerajaan keluarkan untuk tambah hutang. Bagi bulan Januari ada 3 dan Februari ada 4. Nampaknya kerajaan dan berhutang sukar dipisahkan di sebalik apa pun janji dan sumpah orang politik. Kenapa? Mereka patuh dan tunduk kepada sistem kewangan sedia ada bersebab hakikatnya ianya beri kelebihan kepada mereka, golongan pemerintah, rakan bisnes, keluarga dan kroni mereka. Satunya adalah mencetak mata wang, yang kemudiannya mereka jugalah yang salurkan wang ke mana yang mereka fikirkan sesuai. Oleh itu jawapannya sangat terang. Kenapa mereka akan pertahankan sistem perbankan berasaskan hutang ini, walaupun ianya memakan kudrat dan sangat memeritkan hidup rakyat. Siapa terlibat atau beli bond? Minimum pembelian adalah 5 juta. Oleh itu anda boleh fikir sendiri, orang biasa tak beli. Justru bond ini adalah permainan dan market bagi golongan elit dan rakan-rakan politik mereka. Malaysia jadi pusat hutang nampaknya. Daripada 10 negara teratas kuat berhutang, Malaysia dinobatkan tangga teratas sekali sebagai juara dalam bond Islamik, berhutang secara Islam tanpa riba dakwaan mereka. Pencapaian ini diiktiraf oleh dunia dan dengan bangganya dicatatkan pada laman web BNM. Persoalannya, adakah pencapaian dalam bab berhutang ini sesuatu yang harus dipuji atau bagaimana?